Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Jadi hari ni aku akan tunjuk kat korang bagaimana caranya untuk korang mendapatkan harga paling murah dekat Shopee. Ramai orang suka shopping secara online tapi tak semua tahu cara nak dapatkan tawaran yang paling berbaloi. So dalam video ni aku akan tunjuk beberapa tips mudah supaya korang boleh berjimat setiap kali korang membeli dekat Shopee. So pertama sekali, bila korang cari sesuatu barang dekat Shopee, korang jangan terus beli. Gunakan fungsi sort by harga, okay, by price. So korang boleh klik sini dan korang boleh select paling murah lah, okay, ataupun korang boleh select by popularity. Korang just tekan top sale. Ini cara yang saya gunakan. Saya biasanya akan gunakan cara top sales lah, sebab biasanya bila barang tu lagi banyak terjual, kebiasaannya barang tu lebih berkualiti dan juga murah. So ramai orang beli kat situ. Yang kedua, korang boleh gunakan voucher. Shopee ada bagi dua jenis voucher, iaitu voucher daripada pihak Shopee sendiri dan juga voucher daripada pihak seller. So caranya ialah dengan korang pergi ke bahagian home, kemudian dekat bahagian sini korang scroll ke tepi dan korang cari cashback. Okay, tekan cashback yang ini. Kemudian korang boleh claim semua voucher-voucher dekat sini. So lepas korang dah claim, bila korang beli barang, automatik dia akan digunakan semasa check out. Okay. Yang ketiga, korang boleh guna Shopee Coins. So setiap kali ada beli barang ataupun buat ulasan, anda akan dapat Shopee Coins. So coin tu boleh ditolak sebagai diskaun dalam pembelian seterusnya. Contoh, saya buat contoh. Saya nak beli barang yang ini guys. Okay. So harga dia adalah RM17.93. So kalau saya guna Shopee Coins, saya klik sini, dia akan tolak jadi RM13.45. So korang kena dapatkan dulu Shopee Coins. Macam mana? Korang boleh tengok dekat bahagian sini guys, contohnya. Okay, dia ada banyak cara nak dapatkan Shopee Coins, tapi salah satu dia adalah bila korang nak beli barang ni, korang klik voucher discount, korang boleh pilih yang cashback ni. Okay, cashback ni adalah dalam bentuk coins. So contoh saya tekan sini, korang akan dapat 144 coin. Kalau saya klik sini, tak dapat. Ada serta-serta voucher yang korang boleh guna lah. Okay, so macam ni hanyalah yang voucher yang ini saja, cashback yang 8% saja saya dapat. So saya dapat 144 coin. Klik OK. So lepas korang dah beli, dan automatic coin ni akan masuk ke dalam sini guys. Okay, dia akan ada tulis coin reward page. So saya ada dalam 4,391 coins. Kemudian korang boleh juga pergi ke bahagian klik sini, kemudian klik yang sini. Setiap hari korang boleh claim lah coin. Dapat 1, 2 coin, 2 coin, 3 coin, 3 coin dan 5 coin pada hari ke-7. Okay. So cara keempat adalah korang kena pantau flash sale dan promosi harian. So setiap hari Shopee ada tawarkan waktu-waktu tertentu seperti 12 tengah hari, 8 malam dan sebagainya. So waktu-waktu ni lah banyak barang dijual pada harga yang kadang-kadang sangat murah dan boleh capai kadang-kadang sampai up to 80% discount, bergantung pada barang tu lah. So korang kena selalu up to date dengan flash sale ataupun promosi daripada Shopee sendiri. Dan cara aku biasanya adalah, kalau aku rasa tak urgent nak beli, aku akan letak je barang tu dekat bahagian add to cart. So bila harga turun, Shopee akan bagi notifikasi. So kalau tengok sini, add to cart saya ada lebih kurang 84 barang. So saya letak je barang kat sini. So bila rasa harga tu dah turun, dah murah, barulah saya beli. Tapi kalau barang tu tak urgent lah. Kalau urgent, just korang beli je. Okay. So that's it guys. If you found this video helpful, don't forget to like, comment and subscribe this channel, and see you in the next video. Assalamualaikum.